Kan program penghijauan Malaysia. Kembali dalam Assalamualaikum. Okay, kita nak bercerita tentang apps baru ni, apps Madkhal, gerbang ilmu Islam anda. Okey, saya bersama dengan dua tetamu di studio. Di sebelah kiri saya adalah pengarah urusan Madkhal, Ustaz Aminuddin Abu Bakar, dan juga di hujung sana ialah Ustaz Muhammad Haziq, Executive Project. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Selamat datang ke Assalamualaikum. Okey, dan para penonton, untuk makluman, Madkhal adalah aplikasi digital yang mendirikan siri video berstruktur tentang ilmu agama Islam, bermula dari asas hinggalah ke peringkat lanjutan. Ini saya nak bertanya kepada tetamu saya di studio ni, mungkin kepada Ustaz Aminuddin, bagaimana tercetusnya idea untuk wujudkan Madkhal? Terima kasih banyak Tuan. Rasa sebelum kami jawab soalan yang diajukan tadi, mungkin kami tunjukkan dulu kepada para penonton, aplikasi Madkhal ni merupakan aplikasi digital yang terdapat di mobile ataupun di handphone, juga di App Store dan juga di Google Play Store. Juga boleh didapati melalui website. Jadi bolehlah cari aplikasi Madkhal, dan bila setelah di-download ataupun dimuat turun, boleh dapati konten-konten kami. Konten-konten kami yang paling banyak sekali berbentuk video, disampaikan oleh tokoh-tokoh ilmuwan di Malaysia, dan insya-Allah kami akan kembangkan di Nusantara nanti. Ianya disampaikan dengan cara yang santai, berstruktur, dan yang paling baik sekali mudah akses, dan sesuai untuk lapisan masyarakat, dan sesuai mengikut waktu dan kelapangan para pengguna. Itu dia. Jadi tercetusnya idea ni memang sebab apa? Dia sebenarnya seperti hadis riwayat Ibn Majah, di mana junjungan kita Nabi Muhammad SAW menyebutkan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Kami semua sedar akan kepentingan untuk menuntut ilmu. Kami terima daripada keluhan daripada teman-teman, daripada ahli keluarga yang memang nak sangat belajar ilmu agama, tetapi tak dapat nak ketepikan waktu yang khusus untuk ikuti program-program secara tradisional ataupun fizikal yang berstruktur. Jadi kami kedepankan aplikasi Madkhal, di mana kami memberikan akses yang mudah di hujung jari, dan yang sesuai dengan konteks di negara kami. Sebab kalau kita tengok konten-konten yang ada alternatifnya di wadah sosial media, konten-kontennya tak tersusun, dan dengan program ataupun algoritma yang terkait dengan konten-konten tersebut, barangkali kontennya bukan yang terbaik bagi para pengguna. Juga kalau aplikasi-aplikasi lain di luar negara, mungkin konteksnya berbeza. Tapi bagi Madkhal, memang konteksnya, para ilmuannya sesuai untuk kami di sini dan insya-Allah di Nusantara. Insya-Allah. Ustaz Haziq, apa lagi keistimewaan ataupun strength Madkhal ni, dan apa pengisian yang ada dalam Madkhal ni? Okey. Jadi untuk pengisian, sebenarnya Madkhal ini dia berteraskan kepada 7 cabang ilmu. 7 cabang ilmu utama yang kita mulakan dengan ilmu asas, yakni fardu ain. Sebab ialah semua maklum kan, fardu ain ni kita perlu semua orang belajar. Setiap individu muslim, tidak terkecuali walaupun seorang. Jadi kita mulakan dengan fardu ain, seterusnya kita berkembang kepada syariah. Kita ada sirah, ulum Quran, ulum hadis, akidah dan juga akhlak. Jadi setiap daripada cabang ilmu ni, cara penyampaiannya adalah macam Ustaz Amin sebut tadi, melalui rakaman video secara berepisod. Di mana setiap episod tu kita datangkan 3 asatizah. Macam contoh syariah, kita ada Dr. Izhar Arif, Dr. Nizam dan juga Ustaz Fawaz. Dan kita juga datangkan asatizah wanita. Sebagai contoh, Ustazah Dr. Fatimah Syarha, Profesor Sharifah Hayati. So begitulah sedikit sebanyak. Dan apa yang macam tuan kata, apakah strength Madkhal ni? Jadi pada pendapat saya, strength Madkhal ni, pertama kita punya penasihat. Alhamdulillah, Madkhal kita dinasihati dan dapat bimbingan daripada Ashabus Samahah, Mufti Selangor, Datuk Dr. Anha, dan juga Mufti Terengganu, Dr. Muhammad Sabri. Jadi alhamdulillah, setiap konten ataupun asatizah kita nak jemput akan mendapat bimbingan daripada diorang. Itu yang pertama. Yang kedua, dari konten kita sendiri. Sebenarnya konten kita ni mempunyai paparan yang menarik. Kita juga masukkan sedikit poin-poin ataupun dalil-dalil yang kita rasakan penting dan dapat membantu para pendengar untuk memahami topik tersebut.
Dan juga kita juga sediakan sari kata dalam bahasa Inggeris. Okey. Untuk lebih orang mudah faham. Okey, ini anda dapat saksikan di kaca TV anda sekarang kan. Sebahagian daripada pengisian-pengisian dari segi kualiti gambarnya kan. Dia punya syuting tu cantik, kualiti. Apa lagi perancangan Madkhal? Mungkin Ustaz Aminuddin, perancangan Madkhal untuk tahun ni ataupun short term, long term dan sebagainya. Kami di Madkhal dengan konten-konten yang sedia ada sekarang ni, insya-Allah setiap bulan kami akan muat naik episod-episod baru setiap bulan. Okey. InsyaAllah. Dan kami juga akan kedepankan konten-konten yang bersesuaian dengan kalender Islam. Secara contoh, sebagai suatu contoh, bulan Ramadan nanti kami akan ketengahkan tokoh-tokoh ilmuwan untuk mengupas topik-topik utama bagi setiap juzuk. Okey. Jadi setiap hari kami akan keluarkan satu episod tentang kisah yang terdapat dalam juzuk tersebut pada setiap hari hinggalah ke hujung bulan Ramadan. Seterusnya, awal bulan 3 nanti kami akan adakan daurah ilmiah yang lebih fokus dan lebih mendalam. Sebagai contohnya, kami akan ada program talaqi dengan Al-Fadhil Dr. Omar Muhammad Nur untuk membacakan kitab 40 hadis di dalam Fadilat Al-Quran. Dan insya-Allah kami berancang untuk mencapai nombor ataupun bilangan pengguna sebanyak 30,000 pada hujung tahun ini, insya-Allah. Wah, setakat ni berapa? Setakat ini dah dekat 10,000. Hampir 10,000. Pun awal tahun kan. Jadi harapan kami, insya-Allah kami memang mengalu-alukan sangat sokongan daripada masyarakat dan daripada semua. Jadi penonton sekarang dah boleh download siap-siap. Betul. Okey. Langgan. Download langgan. Okey, Ustaz Haziq dululah mungkin harapan terhadap bila wujudnya aplikasi yang saya rasa sangat berinformatif kepada penonton juga kan. Apa harapannya? Okey, baik, harapan saya adalah buat kepada para pecinta ilmu kan, seperti mana yang orang yang dahagakan ilmu, jomlah kita sama-sama buat turun aplikasi Madkhal ini di mana kita boleh mendapat manfaat ini sama-sama. Dengan langganan serendah RM8.90 sebulan, anda dapat akses kepada semua cabang ilmu. Unlimited, dan kita akan tambah lagi konten-konten baru pada setiap bulan. So itu harapan saya. Sentiasa dikemas kini kandungannya kan. Ustaz Aminuddin? Pada saya lah sebenarnya bertepatan dengan hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim di mana Rasul menyebutkan man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'. Siapa yang mampu untuk memberikan manfaat kepada ikhwanya, maka lakukanlah. Maka matlamat atau harapan saya ialah agar aplikasi Madkhal ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, dapat menaik tarafkan ilmu pengetahuan mereka, dapat memartabatkan para ulama kita di kaca mata masyarakat kita. Maka kami mengalu-alukan sokongan daripada semua, dan semua ini dengan niat untuk mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. InsyaAllah. Sedikit saja, 20 saat. Siapa antara wajah-wajah ataupun pesan dakwah yang ada dalam Madkhal? Antaranya kita datangkan Datuk Dr. Izzahar Arif, Ustaz Nizam, Datuk Haji Badli Shah, dan juga kita punya para penasihat kita, Ashabus Samah Mufti berdua. Selain itu, ikon wanita kita pun ada juga Dr. Sharifah Hayati, Dr. Fatimah Syarah, dan ramai lagi insya-Allah ke depan ini kita akan datangkan. Itu dia terpapar di kaca TV anda antara asatizah yang muncul di dalam aplikasi Madkhal. Okey, terima kasih banyak Ustaz Aminuddin. Ustaz Haziq, terima kasih banyak atas perkongsian. Moga sukses hendaknya. InsyaAllah. Moga achieve 30,000 tu. Terima kasih hujung tahun ini. Para penonton, kita nak berehat sekejap. Jom kita download Madkhal. Kita kembali selepas ini. Kami meneroka lembaran penilaian